Kereta Honda FL5 korang selalu kalah dengan Volkswagen Golf kan? Ini video korang tengok sampai habis. Okay, so meh sini rapat-rapat, jangan duduk jauh-jauh. Ini barang baik aku nak tunjuk dekat korang. Abang-abang VTEC FL5 ni semua ni. Okay, so kat depan aku adalah Italian RP Golden Series piston 86.5mm. So dia dah oversize 0.5 daripada stock size piston korang. Kalau tak percaya kau tengok sini. Baca kat sini 86.5mm. Ini adalah Gold Series. Okay. So macam biasa guys, beli piston, ini set kau dapat 4 conrod punya pin, 4 piston, 1 set piston ring, beberapa merchandise dia bagi, stiker dengan pewangi kereta, installation sheet dengan kau punya ni lah, thank you for purchase lah sebab kau dah beli barang ni kan. Material piston ni daripada aluminium, forged aluminium. Okay, nampak tu dalaman dia. Ni dia punya dalaman. Ni daripada sisi, tepi. Ni daripada lubang pin. Ni dia punya kepala dia. Kenapa nama dia Gold Series? Sebab dia ada coating gold ni. And construction dia lain sikit. Sebab tak salah aku, Italian RP dia ada 3 jenis. Silver, golden dengan platinum. Platinum ni paling hardcore lah. Kalau korang nak main horsepower yang 1000 horsepower tu, kena pakai platinum. Tapi kalau korang nak main 400, 500, 600, 700 horse, ini jawapan dia. Ini pun dah boleh pakai dah, boleh tahan dah, tak ada masalah. So lepas ni abang-abang Honda dah tak ada alasan lah jadi makanan atas highway dengan Volkswagen Golf lepas korang tukar ni. Lagi-lagi kau pakai pula ni kan, Gold Series 86.5mm, lagi besar daripada piston asal kau. Aku rasa lepas kau pakai ni, tak silap Volkswagen Golf tu yang akan jadi sayur kepada korang pula. Selama ni dia sayurkan kau, ini kau sayurkan dia balik. Sayur juga. Dah tengok video aku, jangan lupa like, komen, follow and share. Tekan button share sekali. Ingat nak pakai kereta laju, maintenance kedepan ada. Ciao.